memang tak faham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih kalau kita kata kita orang berilmu masih guna Wahabi. Kita rugi besar kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Antaranya tuan-tuan, di sini Ustaz bawa satu kitab yang lama. Allahumma salli. Tajuk kitab ini dalam bahasa Arab. Cetakan Maktabah Al-Imam Ahmad. Cetakan yang pada tahun 1989 bersamaan dengan 1409 Hijrah, yang ditulis oleh seorang ulama dalam mazhab Hanbali juga, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad bin Abdullah Ibn Humaid Al-Najdi Al-Hanbali, Mufti Al-Hanabilah di Makkatil Mukarramah. Jawatannya Mufti mazhab Hanbali dekat Mekah, di Mekah pada tahun yang wafat, yang meninggal pada tahun 1295 Hijrah. Maknanya buku ini As-Suhbul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah ditulis oleh Mufti mazhab Hanbali, dan buku ini menceritakan tentang latar belakang ulama-ulama dalam mazhab Hanbali mengikut turutan huruf abjad. Bermula daripada huruf alif sampailah ke huruf ya. Bermula daripada huruf alif sampai ke huruf ya. Apabila sampai kepada huruf ain, ni Ustaz nak kongsi tuan-tuan, bukti menunjukkan Wahabi ini bercanggah dengan Islam. Sebab sekarang ni musim Maulid, puak-puak ni dia bangkit depan orang ramai, dia kacau tuan-tuan. Isu Maulid Nabi, ulama dah sepakat, dah selesai masalah ini, harus bahkan digalakkan. Tapi puak-puak ni dia mengelirukan orang awam, mempertikai keharusan Maulid Nabi. Kononnya atas alasan zaman Nabi tak pernah ada sambutan Maulid. Kemudian ada pula yang mendakwa, ini yang pengaruh Wahabi di Malaysia, mendakwa pula sambutan Maulid tu bukan daripada ajaran Islam. Hari untuk memperingati kelahiran Nabi, majlis itu bukan daripada ajaran Islam. Mereka mendakwa itu berasal daripada Syiah. Tapi apabila orang sahabat-sahabatnya mengucap pada si fulan tu, selamat hari lahir, semoga panjang umur, tak apa pula. Ya. Tersebar di media masa, di internet tuan-tuan. Puak-puak ini mula-mula dia pertikai keharusan Maulid, kemudian ada sahabat-sahabatnya di ruang internet tuan-tuan memberi ucapan sempena si fulan tu pembawa Wahabi, sempena hari lahir dia pun jawab terima kasih, tapi bila pasal nak ingat kelahiran Nabi, haram. Macam mana tuan-tuan? Nah, ini membuktikan kepada kita Wahabi ini memang membawa ajaran yang bercanggah dengan Islam. Walaupun mereka menggunakan nama Islam itu sendiri, walaupun mereka menggunakan nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, pada muka surat 275, nombor yang ke-415, nama seorang ulama iaitu Abdul Wahhab. Ini sebenarnya ayah kepada Muhammad, yang mana Muhammad itu pengasas Wahabi.
Kalau orang kata, siapa yang mengasah Wahabi? Jawapannya Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang ni dia nak mencerita siapakah Muhammad. Dia dalam kitab ni nak menjelaskan latar belakang ulama yang bernama Abdul Wahab. Selepas disebut sejarah latar belakangnya, Abdul Wahab ini belajar ilmu fiqh daripada ayahnya dan seterusnya lah, dan belajar beberapa masalah fiqh, dan meninggal dunia pada tahun 1154. Kemudian disebut dalam kitab ini, tuan-tuan, yang mana Abdul Wahab ini wa huwa walidu Muhammad sahib ad-da'wati allati intashara syararuha fil afaq. Abdul Wahab ini, makna dia, Abdul Wahab adalah ayah kepada Muhammad, pengasah Wahabi. Muhammad ini sahibud dakwah, tuan punya dakwah yang mana tersebar kejahatannya ke pelosok dunia. Syararuha intashara syararuha fil afaq, tersebar kejahatannya. Dan disebut lagi panjang, saya ringkaskan. Tetapi Muhammad ini lam yatadhahar bida'wati illa ba'da mauti walidihi. Tetapi diriwayatkan Muhammad ini tidak menunjukkan tujuan sebenar dakwahnya kecuali selepas kematian ayah dia, illa ba'da mauti walidihi. Dan diriwayatkan juga oleh ahli ilmu, orang-orang yang berilmu pada masa itu, mereka yang sempat dengan ayah Muhammad ini, iaitu Syekh Abdul Wahab, bahawasanya ayahnya menyipatkan anaknya tadi. Ayahnya berkata apa? Kana ghadbanan ala waladihi Muhammad. Ayahnya pernah marah kepada anaknya tadi Muhammad. Sebab apa marah? Likaunihi lam yarda an yashtaghila bil fiqhi ka aslafihi. Dia marah pada anak dia Muhammad sebab anaknya tak mahu belajar ilmu fiqh seperti ulama-ulama terdahulu. Pada permulaannya ayahnya suruh anaknya ni pergi belajar ilmu fiqh, tapi dia tak mahu. Ya, ini fakta, tuan-tuan. Ya, bukan rekaan. Ini salah seorang ulama yang mendedahkan hakikat pengasah Wahabi. Baru seorang, tuan-tuan. Banyak lagi. Cuma yang sedap ni di sini, tuan-tuan, sebab pengarangnya Mufti Mazhab Hambali di Mekah Mukarramah yang meninggal pada 1295 Hijrah. Dan jelas golongan Wahabi di akhir zaman ini sentiasa bertopengkan dengan kami berpegang dengan mazhab Hambali. Dulu dia orang petikai, jangan ikut mazhab. Tiba-tiba dia orang ikut mazhab pula. Menipu. Dalam bab agama, mereka adalah penjenayah golongan ini. Ini di antara bukti yang menunjukkan bahawasanya pengasah Wahabi ini membawa fahaman yang bercanggah dengan syarak. Ini salah satu daripada fakta yang kita kongsikan pada malam ini. Dan apa yang Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi.